So masa anda dah sampai dekat dashboard ni, klik pada online store. Okay, and then kalau perasan kat sini kita dah install dah theme ni, cuma kita sekarang kita pakai theme Linggi lah. Linggi ni default theme. So kita nak pakai theme yang lain khas untuk fashion lah, fashion ke estetik punya produk lah. So klik dekat themes. For now ada beberapa theme, nanti akan tambah lagi on the way, bergantung pada bila video ni dibuat. So sekarang kita nak tambah video juga ni. You boleh tengok lah, you boleh klik preview. Contoh nak tengok yang Linggi ni, tekan je demo macam ni, dan dia akan keluar lah. Okay, this is how Linggi works. Okay, and then dia ada kategori dia macam ni, dia lebih minimalis lah. Okay, kalau tampil ni kita tengok demo, okay, dia ada macam full banner macam ni, and then straight away product, straight away, dia very best, dia very straight to the point lah. Okay, cuma dalam tutorial ni kita nak go for juga. Tu tekan button install. Okay, tunggu dia install jap. Okay, kalau perasan dia dekat bawah ni lah. Alright, so dekat bawah ni you tekan publish. Okay. Okay, so cuba tekan ni button your website sebelah kiri ni. Okay, automatic kita punya website dah pun updated. Tak perlu download, tak perlu nak bayar plugin, tak perlu nak ada coding dan sebagainya. As simple as 1-2 klik saja dah boleh install theme baru. Okay, right.